Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami di Pot Lepak Studios Season 3. Actually apa orang kata baru lagi kan. So okay guys, Assalamualaikum semua. Ini tugas aku sebenarnya. So aku semua saja bagi Nabil kan, bagi kata apa saja test-test lah kan. So kembali lagi ke dalam Dua Parok season yang ketiga, dibawakan khas oleh Pot Lepak Studio. So Bil, Okay. macam mana Bil? Macam tadi tu tiba-tiba aku gertak kau suruh buat, jadi buka intro lah. Seram. Seram lah kan. Tiba-tiba kan. Ya, kita kembali lagi dengan co-host yang baru kan, dengan setup Alhamdulillah setupnya ada cantik. modal sikit. Dan jarak tu almost tahun Bil. Setahun lebih. Setahun konten ni fokus kepada kedua parok ni sendiri lah. Okay. Setahun dah jarak dia. Di mana sebelum ni aku dengan member aku, Alip, aku dengan dia 2 season untuk Dua Parok sendiri. Tapi untuk yang konten-konten lain tu lama juga dengan dia kan. Oh, kira ada konten lain selain Dua Parok dengan dia juga lah. Ada, cuba yang lain tu kita orang bertiga. Tapi yang ni kita berdua. Dua Parok kita berdua lah. Aku khas dengan dia je kan. Dan tujuan konten Dua Parok ni pun masa tu first tu untuk aku nak build up dia punya confidence level. Dia pun malu sikit. Jadi alhamdulillah benda tu sampai 2 season okey lah kan. Tapi untuk season yang ketiga ni tak ada rezeki. Dia terpaksa balik kampung sebab ada hal sikit lah kan yang perlu dia laksanakan. Jadi macam Nabil lah, terima kasih dah datang datang pula. Aku kata sudi duduk kat kursi ni kan, berbual dengan aku kan. Datang-datang ada mic baru. So kita pun harapkan audio kualiti kita ni, kita minta yang tak adalah kata tapi boleh lah jelas lah. Jelas kan. Orang kata apa orang panggil istilah kalau suara ni Crips ke apa? Tak macam tu kot. Crips lebih kurang kan. Okay Bel, sebelum kita nak mula dengan topik kita pada hari ni Bel perkenalkan diri sikit Bel lah. Mungkin ada orang nak kenal kau lebih lanjut lagi. Kenal lebih dalam tak boleh guys. Bayar lah. Okay, so nama diberi Muhammad Nabil. Okay, kepada yang nak panggil tu Bel je. Okay, Bel lah, mudah. Umur Alhamdulillah 21 tahun ni. 21. Baru je 29 hari bulan 3 tu. Tiba-tiba kan. Tinggal sini lah. Sini aku nak cakap tadi kan. Tapi akhirnya jawapan yang sama. Dah terfikir sebab konten sebelum ni tinggal sini je kan. Kat sini. Okay. Nabil, co-host baru lah. Okay. Dan macam tadi korang tahu umur dia 21. Yes. Umur aku dah tua lah. Umur aku dah 30. 26. Jadi walaupun tak adalah jauh beza sangat, tapi walaupun tak jauh tapi peranan tu besar juga. Kan. Kita harap kau cara kita berbual lain sikit kan. Sebab dengan aku dengan Alip ni umurnya tak jauh beza. Jadi tahap kematangan tu berbeza pula, sama. Dengan kau ni mungkin lain sikit kan. Mungkin kau ada huha sikit ke apa kan. Aku ni lain sikit. So sebelum tu Bil, nak tanya juga sebelum kita mula kan, perasaan kau apabila aku panggil kau, lawa kau masuk dalam bersama-sama kita di Pot Lepak Studio ni? Perasaan perasaan ni berat guys. Berat lah, tak pernah buat. Berat tu. Dia nervous, bercampur aduk dengan teruja. Apa yang teruja sebenarnya? Teruja lah biasanya kita tengok orang kan. Kita tengok orang, tengok apa tu, Abang Oye semua kan. Tengok Yusuf ada kat Yusuf pun ada kat kan. Tengok orang-orang yang hebat lah senang kata kan. Jadi bila kita sendiri di invite ni, dia macam wish aku pun nak try kat kan. Nak try kat benda baru kan. Walaupun masih muda, dia time muda ni nak try macam-macam sebenarnya. Betul, tapi dan aku tengok kau pun boleh bercakap. Boleh lah sikit. Alhamdulillah lah. bukan macam nak kena beat pula tu. Macam kau cakap, benda kau pun ada satu karakter yang aku rasa boleh dipolish lagi kan. Cuma setakat ni yang kita boleh pelawakan tu podcast lah. In future kita tak pasti lah kan. Yes, betul. Dan ada tak tengok, ada research ke apa ke podcast ni apa kan, tiba-tiba aku panggil datang untuk podcast pula ni apa benda kan.
Ya, mula-mula tu sebenarnya speechless sikit kan. Tiba-tiba, Bil, kau okey tak Bil nak ikut aku podcast ni? Macam, wish, podcast new things lah kan. Dia sebenarnya idea tu datang apabila aku panggil kau tu masa dekat anak bapak tu edisi raya tu kan. Bila kita jemput tu aku dengar kau sendiri, cara kau berbual semua tu macam ada karakter yang menarik lah kan. Dan asalnya memang fikir mungkin konten lain lah kot. Konten aku dah tak pakai lah nama, tak pakai IP Dua Parok ni kan. Sebab aku rasa Dua Parok ni dia dah identik aku dengan Alip. Tapi aku fikir alamak, dah banyak sangat lah playlist aku. Tak adalah kata banyak yang sebanyak-banyak tu, tapi untuk podcast tu sendiri aku rasa banyak lah untuk aku dalam playlist aku kan. Mungkin orang tanya kenapa playlist banyak tapi kenapa macam semua podcast kan. Jawapan aku simple. Itu yang benda yang aku suka buat. Aku suka orang kata apa, suka berbual juga, suka berborak, suka dengar, suka dapat input kan. And then apa membezakan banyak-banyak playlist aku ni, dia beza dari segi situasi dan dia punya input dia. Maksudnya dekat sebelum ni sebenarnya dia ada the first punya tu adalah kita panggil Polepak Podcast. Tu aku bertiga tu, ada 3 kepala. Jadi dia berbeza. Ni orang ni ada, budak ni ada input ni, yang ni ada input ni, aku ada input aku kan. Lepas tu kita buat pula Dua Parok. Dua Parok ni aku dengan Alip je berdua, tengok apa pula dua ni macam mana dia punya permainan. Lepas tu bila Dua Parok ni dah ada stop sekejap atas ada masalah sekian-sekian lah kan. Yang yalah Alip tak boleh commit sebagainya. Aku lama juga berehat tu. Dalam masa setahun tu aku buat pula dengan ayah aku. Buat anak bapak pula. Tu pun podcast juga. Itu pun berbezanya dari segi senario dia lah. Perbualan dari anak dengan bapak ni kan, macam mana kan. Jadi so lebih serius sikit lah. Lebih serius sikit. Walaupun niat aku tak ada nak buat serius sangat pun, tapi dia lama-lama dia serius. Kan? Dan lepas tu muncul lah kau pula kat sini kan. Sebab fikir nak buat IP baru macam sayang. Kita pakai je lah IP ni kan. Dan aku ada personally WhatsApp Alip and tanya aku nak buat balik ni season ketiga kan. Tapi ada host baru. Minta kebenaran lah juga. Sebab IP ni aku dengan dia dua-dua hasil buat kan. Macam tak sedap untuk aku nak teruskan gitu dia pula kan. Dan jawapan Alip, okey, buat je, jalan terus kan. Dan tidak pernah menutup kemungkinan untuk Alip ada kembali ke kan. Tiba-tiba Dua Parok ni tiba-tiba bertiga pula kan, kita tak tahu kan. Itu pun menarik juga tu. Cuma setakat ni yang kita tahu kita jalan berdua lah. Boleh. Dan aku harap kau tak rasa macam menyesal ke. Kekok tu pasti Bil. Kekok tu pasti kan. Nervous tu pun pasti kat Bil kan. Lepas orang nak tahu pun, kita pun retake kedua kali. Betul. Dah kali kedua retake tu biasa. Tapi lama-lama mesti one shot je. Sebab kita nak baca especially aku aku nak baca kau punya moment kau tu. Bukan moment apa panggil kau punya chemistry lagi bukan. Chemistry lebih kurang lah itu kurang. Tapi chemistry ni kita tak boleh nampak dia dalam masa dekat. Dia build up lama sikit kan. Momentum kau lah aku rasa nak baca susah. Tapi kan. Tadi apa soalan aku tadi tentang podcast kan. Macam mana rasanya di-invite kan. Macam tadi tu lah, dia nervous kan. Lepas tu bila kita tak pernah buat ni, kena research sikit lah kan. Research sikit. Bila tengok orang buat macam boleh macam ni rupanya podcast kan. Ada orang dia santai je, tapi hype dia lain macam kan. Ada orang yang betul-betul try hard, tapi hype biasa. So macam kat situ macam mana dia kadang-kadang people expect benda yang unexpected. Jadinya bila kita buat benda yang agak random sikit ni menarik. Betul. Daripada plan gitu kan. Dia sebenarnya plan tu adalah maksudnya Dua Parok ni tak semestinya
podcast macam ni kan. Mungkin kita ada future plan. Cuma setakat ni yang kita boleh jalani dulu kan. Kita buat yang biasa. Kayaknya masih lagi tak keluar daripada zon kenyamanan aku masih dalam kata zon selesa kan. So macam lepas invite tu kan, kau ada make some action tak, macam tengok podcast mana-mana, a few podcast ada. Untuk reference kan? Lah biasa kalau tengok tadi Yusuf tu pun ada juga. Yusuf tu pun selalu juga sebenarnya kan, lalu kat FYP kan, macam ni petanda kena buat podcast ni kan. Tapi dia short lah yang short je. Cara aku starting from this day lah kan, mungkin aku rasa kau akan jadi, aku tak tahu kau macam mana, tapi mungkin aku rasa kau akan start to research by yourself lah aku rasa. Sebab kau berada di kursi tu. Sebab apa? Podcast ni dia ada kebaikan dia, macam selalunya untuk improvekan kita punya public speaking. Betul. Kan. Aku dulu pun personally dulu tak macam ni. Introvert sikit lah. I'm not say aku introvert lah, but pendiam. Daripada zaman aku sekolah memang pendiam sikit. Tapi lepas aku dah habis sekolah semua, aku dah start bekerja, kau banyak bergaul dengan orang luar kan, dan aku banyak bergaul lebih dengan orang lebih tua daripada aku. So di situ dia mula apa? Terbentuk. Lepas tu aku pun dengar podcast pun dah lama. Tapi dulu nak buat tapi tak ada keberanian. Aku ada satu rasa perasaan bila kau ada pemalu tu, lain macam sikit. Tapi ada satu motivasi untuk aku akan fikir sampai bila aku nak macam tak nak pecahkan benda ni lah. Tu yang aku start buat konten lah kan. Especially untuk aku nak latih diri aku tu dari menggunakan podcast lah kan. Dan aku pun bukan nak kata berjaya, tapi alhamdulillah macam member aku Alip, aku rasa improve day by day lah kan. So Bel, topik kita hari ni apa Bel? Memandangkan episod pertama, aku rasa kita pilih topik yang orang Malaysia suka lah. Malaysia suka misteri guys. Misteri lah. Misteri ni banyak sangat kan. Malaysia ni most likely banyak konten misteri. Sama ada dia seram, melibatkan horror, hantu ke apa, tapi ada juga tentang misteri yang betul-betul misteri. Kita panggil apa? Crime lah. Lebih kurang gitulah. Crime kan. So baik, kita nak cerita tentang, kita pun dah decide kita nak cerita tentang kisah seram yang dialami oleh kau sendiri. Itu yang best tu. Macam aku dah habis lah. Aku punya playlist aku dah habis. Aku ada 3 cerita je aku. Sepanjang berapa tahun aku berkonten ada 3 cerita. 3 tu aku dah cerita. Jadi aku recap sikit. Satu, aku diganggu di kampung. Okay, di mana beramai-ramai tu kita masa tu tengah main basikal. Malam tu malam raya. Kita bermain basikal, tiba-tiba macam mana aku nak ringkaskan dia. Kalau tak panjang cerita ni. Akhirnya tiba-tiba kita main basikal tu diganggu. Kena ganggu tapi kita tak nampak, cuma ada seorang je kat depan tu. Cakap bla bla bla. Semua lagi naik basikal tu balik menuju ke rumah. Aku orang last. Berat sikit. So dengan aku sampai, memang rantai putus. Aku jalan lagi sampai masuk rumah tu. Kita orang dah duduk dalam satu bilik tu. Tiba-tiba kita dapat dengar ada macam something benda yang berlari pada depan rumah sampai ke bilik tu. Kira dengar footstep je ni. Footstep Kuat. Dan waktu tu kebetulan memang waktu tu rumah tak silap aku tak ada orang tua. Kita orang je tak silap aku, ataupun orang tu dah tidur macam tu lah. Tu salah satu. Yang kedua ni aku ingat tapi cerita ni tak seram sebenarnya. Tak seram. Nanti aku share dengan kau lah. Kau tengok dekat satu, aku cerita dekat Polepak Podcast aku rasa. Tu tolak tepi lah. Satu lagi yang last ni aku dekat Singapura. Bila? Lama ni. Bila lah tak ingat lah. Tapi diganggu, dia main dengan barangan elektronik. Dia main dengan TV. TV. Masa tu TV tu aku dah pukul pagi lah. Aku dah tutup lah. Dia buka balik. Tutup, dia buka balik macam tu.
Ya, tu seram tu sebenarnya. Sekali aku tutup, aku tak tidur, aku tidur lepas subuh macam tu, dia tak kacau lah. Tu je, cerita aku dia tak, cerita yang tak hype pun. Cerita, tapi kalau aku tanya aku tu, ada lah. Ada. Oh aku ada 4. Apa tu nanti itu aku nanti last sikit aku cerita sikit lah kan untuk kau lah kan. So macam sebelum kau start cerita, aku cerita dulu sikit fakta. Aku tak boleh melihat, tapi aku ada, bukan nak claim, tapi aku rasa ada sikit sixth sense. Aku boleh rasa sikit lah. So misal kata macam tak sedap tu, kebarangkalian betul benda tu ada kat situ kan. Okay Beh, kau pula. Cerita kau bila, maksudnya latar belakang tu bila tu berlaku. So ini kemungkinan kita ikut urutan daripada saya paling kecil lah Oh ya, sebelum tu disclaimer, cerita Nabil banyak. Kita pilih 2 tak boleh semua lama. So first ni boleh katakan pengalaman pertama yang betul-betul kena kacau gila-gila lah. And after daripada tu itu nanti. So first kena kacau ni sebenarnya agak kelakar cerita dia. Time tu kita orang ada macam bermalam. Kalau je sekolah kan dia kadang-kadang camping betul lah kan. Macam apa orang kata, kalau macam escape biasa bulan Sabit Merah. Kalau macam saya cadet remaja. Warna hijau. Yes, warna hijau. KRS. Yes. So bermalam. Time tu tengah solat. Cantik habis solat. Sorry, maksudnya Isyak, Maghrib? Isyak. Okay. Yes. So cantik je kita orang habis solat. Cerita dah mula. Cantik habis solat. Tiba-tiba ada seorang perempuan nangis. Tapi yang nangis tu, seingat saya lah, dia tak boleh solat. Dia datang bulan tak silap. Datang bulan. Yes. So yang nangis tu memang seorang je. Seorang je. Dia seorang je mula nangis. Tiba-tiba dia macam ada bluetooth. Tiba-tiba ramai pula menangis. Tiba-tiba dia start macam sikit tau. Itu kita panggil histeria lah. Histeria kan. Jadi macam budak-budak kan, kita macam korang ni kenapa nangis pula tiba-tiba kan. Macam ngapain kan. Sebelum aku sambung kan, selalunya itu yang berlaku pada zaman aku. Di mana orang akan cakap, tu yang masalah dia kat situ. Masalah dia orang cakap kan. Kau tipu kan. Akan ada satu stigma di mana orang akan cakap cari perhatian. Betul. Tapi kita tak tahu alam-alam. Lah. So macam bila tengok perempuan ramai nangis kan, macam tiba-tiba cikgu pergi belakang kan, tanya apa masalah semua. Dia cakap apa, macam nampak benda macam tu lah kan. So kita lagi lah kan kat depan kan, nampak apa kan, tak ada apa pun kan. Surau tak adalah surau ni, macam memang ruang untuk kita solat lah kan. Macam tak nampak apa-apa. Tiba-tiba ada seorang member lelaki, dia kata dia nampak ada jemaah. Dia macam lagi tak betul kan. Ni dah sesat ni. Tu lah tu. Bila kata nampak benda apa semua, saya cakap macam tak payahlah kau tipu je kan. Itu marah lah kan. Sebab biasa budak-budak kan, bila kita ni dibentuk dengan agama, kita macam nak deny benda tu lah kan. Macam aku tipu kan, aku tak pernah nampak pun. Tapi sebenarnya for your information lah kan, sebenarnya dia pun yang boleh nampak. Dia memang boleh nampak dia lah. Yes. Dan tu tak tahu lagi. Kita pun macam kau tipu lah kau kan, tak tipu aku kan. Punya tak puas hati tu. Tiba Ustaz datang. Dia baca-baca ayat semua. Dia bagi pula tu minum. Terus relax lah. Relax macam ni macam cerita kan. Mesti ada cerita kan, bagi minum elok kan. Habis daripada tu ingatkan dah settle lah. Tak lama daripada tu kemudian pelajar lelaki pula nangis. Ini macam yang ni macam betul kan. Sebab biasa lelaki susah sikit nak nangis tu lah kan. Ini macam betul ni kan. Tadi tu macam tipu sikit. Macam lepas dia nangis seorang pula macam tak lah nak kata kena rasuk, tak macam kena rasuk. Dia macam tiba-tiba dia senyap lah. Tiba senyap. Dia tenung aku tau. Tenung aku macam asal lah budak ni kan, bro, elok lah kan. Dia memang tak cakap apa. Seram lah, panggil Ustaz.
Ustaz tengok cantik Ustaz datang nak tengok budak tu. Seorang budak keluar lari pergi dekat tempat wuduk, hantuk kepala, sawi darah. Waduh. Oh, yang tu Ustaz tu memang dah seram lah. Start daripada situ memang dah, wih ni betul ni. Dan ingat kamu boleh tipu ke? Dah tengok dia kentuk kepala, darah. Ustaz pegang, ajak ramai-ramai pegang dia. Pegang dia kat tempat wuduk tu. Ustaz ambil air tu, basuh-basuh muka dia, baca, tak tahulah baca apa kan. Settle. Time ni memang jelmaan saja. Kita orang nampak jelmaan dekat tingkap kelas. Tingkap kelas dia macam ni kan cakap. Okay, macam ni lah ruang macam ni kan. Okay, dia kiri kanan ada langsir tau. So tengah tu macam terbuka sikit kan. Nampak warna putih. Yes, betul. Dia tak tendung sini. Dia kita nampak kat tepi, dia bahagian tepi sikit. Tapi memang nampak ada benda. Sedangkan memang malam tu kita orang semua memang kat sini lah, memang kat surau ni kan. So memang time tu memang uish, ni the first thing yang alami lah. So tak lama lepas daripada kes tu dah settle apa semua, mak ayah datang beli. Banyak yang kalau dari segi cerita kau ni, kita cakap satu cerita yang common lah. Memang kebanyakannya cerita yang berlaku dekat asrama. Tak cakap asrama, kadang sekolah biasa pun ada juga kan. Selalu. Famous lah cerita-cerita histeria ni kan. Cerita-cerita gangguan ni. Tapi yang masa kau nampak dekat tingkap tu memang ramai lah. Yang nampak pun ramai lah. Ya, nampak pun memang ramai. Sebab bukan aku yang first nampak, ada orang lain nampak, tak ingat siapa. Tapi belajar, so dia tunjuk, kita semua tengok, memang nampak. Maksudnya dia form diri dia dekat orang ramai lah. Yes, tapi memang tak tahu jelas lah. Just nampak macam kain gitulah. Ni bukan kain tipu ni betul nampak rupa orang lah kan. Mana tahu orang kata tipu kain dia kan. Ni real. Terpulang pada orang lah kan. Nak tengok, nak cakap, kita tak pernah paksa pun kan. Orang nak percaya, tak percaya sudah kan. So sebelum kita mulakan cerita yang kedua nanti, kita nak selit sikit kepada semua, kepada siapa yang nak mempromosikan produk mereka, boleh DM kami di TikTok kan. Tak kisahlah kau dia punya korang punya produk kecil ke besar ke, kami membuka ruang lah kan. Mana tahu ada chance yang besar ke apa kan. Dia jangan Facebook je. Yes, Facebook tak ada. Ya, sekarang ni zaman-zaman TikTok. Yes. Okay Ben, sebelum kau cerita kau kedua, aku masuk cerita aku dulu kot. Boleh. Supaya cerita kau menjadi last lah. Kan. Cerita aku ni cerita yang tak simple juga, cerita yang biasa-biasa, tak nampak apa, tapi memang rasa sesuatu lah. Benda ni berlaku waktu aku bercuti di area Selangor, di mana lah? Skincan. Kena ada kopi lah. Suka sikit dengar cerita misteri ni. Ada aura sikit. Okay. So cerita ni berlaku dekat Skincan. Dan dia punya masa tu, latar belakang dia betul-betul lepas habis COVID. Maksudnya orang baru boleh keluar kan. Dan sedia maklum bila aku mention benda tu, maksudnya homestay ni ke, hotel ni ke, memang baru ada nak ada orang lah. So sedia maklum kita tahu tempat tu sebelum, kalau tak ada orang, siapa yang duduk? Betul. Kan? Takkan orang juga kan. Orang mungkin ada, biar orang yang bersih-bersih lah kan. Jadi kisah dia tu memang tempat tu banyak pokok nipah. Pokok nipah ni orang cakap tempat kesukaan juga kan. Yes. Dan memang siang tu dia punya vibe lain. Siang tu memang aku tak dapat rasa apa-apa. Macam normal lah, tempat normal, tempat orang bercuti, homestay kan, bla bla bla. Tapi bila malam menjelma, bila malam menjelma dengan family lah. Ini family ramai lah, maksudnya family bla ayah aku. Kita macam gathering lah, family gathering kan. Kita pilih lokasi kita di Skincan. Di homestay mana, pandai-pandai tahu. Aku rasa kalau siapa penduduk Skincan, ataupun mungkin aku salah, mungkin bukan Skincan, tapi di area Selangor lah, di seakatan dengan tu lah kan. Tapi yang ada banyak pokok nipah, mungkin aku rasa orang tahu lah kan. Jadi bila malam tu dia vibe beza sikit. Vibe malam ni dia buatkan kau rasa tak senang duduk. So kiranya memang
rasa lah benda tu, rasa gila lah. Macam aku tak ingat aku mention ni dekat take pertama ke take kedua pasal Sixth Sense tu. Take Sixth kedua Sense. Aku mention tu kat take berapa? Take kedua. Okay, aku cakap aku ada macam ada boleh rasa sikit lah kan. So macam tu lah, macam malam tu beza sikit. Dan homestay ni pula dia ada 2 type. Satu rumah, 2 type tak silap aku. Satu rumah biasa batu lah. Dan yang aku duduk ni pula, bilik aku ni dia rumah kampung, rumah kayu. Rumah kayu tinggi tu kan. So rumah kayu aura kuat. Lepas tu memang aku pada mulanya tidur dalam bilik. So dia macam ruang tamu, bilik lah. So aku duduk dalam bilik tu macam tak selesa. Macam rasa bla-bla juga kan. Lepas tu panas pun sama. Keluarlah tidur dekat luar, kat ruang tamu tu. Ruang tamu tu dia petak je kan macam ni. So tidur kat sini kan. Ni aku punya tilam lah. So aku dapat rasa kan dekat bucu sini ada macam something yang duduk kat situ dan tengah tengok aku. Okay, bucu-bucu bahaya. Bucu-bucu ni tempat kesukaan dia jugalah. Bucu. Dan aku pun sendiri tak pernah menafikan aku punya rasa. Kan orang cakap kadang-kadang kau punya rasa je. Orang tu apa perasaan. Feeling kau je. Tapi aku tetap membenarkan itu. Aku rasa dia kat situ. Biasa diri sendirilah, tahu sendiri kan. Waktu tu pula baru pukul 10. Okay. Kau bayangkan selalunya kalau aku ni memang untuk rasa sikit perut ni senang lah kan. Kau bayangkan baru pukul 10. Pukul 10 tu tak nak buang aku buang. Okay. Sebab tandas dia kat luar. Lagi kau nak duduk lagi dengan rumah kayu kau nak membuang pukul 1. Memang tidak lah kan. Memang aku paksa buang pukul 10 tu. Tak masuk dalam balik. Dia masuk dalam, aku maki balik kan. Aku pastikan dia keluar. Lepas tu aku naik, mau tak mau tidur lah. Tapi sedar-sedar besok pagi. Dah pagi lah. So bila pagi tu pula kita of course lah breakfast lah, makan. Lepas tu masing-masing kenapa aku cakap aku mengiyakan tu, sebab pagi tu pun masing-masing ada cerita juga dia orang masing-masing. Berlaku juga. Jadi betul lah maksud aku. Mau tak mau tempat tu memang ada lah. Memang ada lah. Kan. Tapi orang mesti tak ada cakap apa-apa lah. Takkan dia nak cakap. Rugi kan. Takkan lah. Tak tahulah pula kau jenis yang, contoh lah kau ada homestay. Kau akan datang cakap, cik, dia jaga cik, homestay sini keras. Alah, kadang-kadang macam kalau encik rasa encik ready untuk duduk sini ke apa, tak ada kan. Orang jarang lah. Even kau tengok kes rumah-rumah macam kau ni, situasi kau macam seorang student yang sewa rumah kan. Selalunya pun banyak kena macam tu. Mana tu rumah nak beritahu. Apa tak gila nak beritahu. Rugi lah dia kan. Okay, tu je cerita aku sebenarnya. Cerita yang tak ada nampak, tak ada apa, tapi lebih kepada rasa. Kan. Cik, sambung cerita kedua kau. Okay, so cerita kedua, cerita yang mana tu banyak tau. Banyak. Macam buku. Okay lah. Ni cerita ni berapa lama, makan masa banyak lah kan. Pendek lah. Okay, so cerita ni baru sangat, dalam tahun lepas. Di macam yang lu cakap tadi, rumah sewa. Rumah sewa saya yang sekarang. Okay, so pernah ada satu kejadian yang di mana time tu saya habis lepak tak silap. Habis lepak mak. Macam biasa balik naik lift, naik kat tingkat sendiri. Time jalan tu rasa macam ada orang nak panggil nama, betul lah kan. Ingatkan member apa, sebab saya duduk dengan member satu rumah. Aku nak tanya tu, macam mana perasaan nak tahu ada orang panggil? Selalu macam perasaan ada orang ikut. Ini macam mana pula perasaan macam ada seorang nak panggil? Dia macam susah nak beritahu kan. Tapi biasa dia macam tiba-tiba nak pusing belakang. Dia macam ada orang panggil aku ke kan. Dia macam tu je. Dia macam random ke. Dia macam tiba-tiba depan belakang macam tengok belakang tak ada apa. Sebab memang tempat kita orang tu, jalan tengah tu memang kosong lah. Memang seram sikit lah kalau malam-malam kan. So far memang sebetulnya tak ada dengar apa-apa kes pun. So memang tak fikir apa-apa lah. Macam mungkin perasaan dia kot kan. Masuk dalam rumah, tak lama tu, dalam sejam lebih macam tu, member ketuk pintu. Bil, kau dengar apa aku dengar ni? Macam dengar apa? Ada bunyi baby tadi Bil. Baby menangis. Macam
aku tak rasa macam tu pun kan. Sebab yang aku rasa macam ada orang nak panggil aku. So macam kat situ mula elok dalam lepas daripada tegur aku tu, aku start macam tak comfort lah kan. Macam uncomfortable sikit lah bila dah macam betul lah kan. Kita bila orang cakap kan terfikir-fikir kat kadang-kadang kan. Macam dilema gitulah. So dalam nak tidur dengar ada orang main kerusi dalam rumah tau. Sebab bilik aku tepi tu memang dapur. So kerusi memang sebelah gerak macam ni bunyi apa kan. Ni dah serabut lah ni kan. Nak tidur kan. Nak tidur. So cakap diam lah kejap nak tidur kan. Macam diam kejap. Tak lama lagi tu bunyi kat Seram. Aku seram masuk dalam audio ni. So tak lama bunyi balik kursi. Gerak. Sebab kursi dia macam kursi besi. Macam kursi besi. Kan kursi besi kalau kita serit kan ada bunyi dekat tiles kan. Bunyi macam tu. So macam ni tak boleh jadi kan. Buka pintu, pergi kat depan, tengok penuh kursi tu. Kursi tu sepatutnya dia berada betul-betul macam ni, masuk meja kan. Tapi kursi tu dia macam ni, dia macam menghadap sini, bergerak lah. So memang nak kata seram, tak adalah seram sangat kan. Sebab dah biasa kan ni. So macam tengok tenung kursi tu, tenung kan. Lama aku nak tidur kan. Masuk tidur. Esok bangun, member dah gerak balik rumah. Besok-besok datang kelas, dia mana? Dia boleh rawang. Itu lah cerita kau kan. Itu je habis. Tapi memang biasa lah. Bukan biasa, maksud aku biasa tu maksudnya memang rumah-rumah sewa je kan. Lagi lah memang kata tak lari lah adik cerita macam ni kan. Betul. Aku ada juga member duduk rumah sewa. Cerita apa lah. Tapi sangat sama macam kau juga lah. Dia akan kacau kau dari segi bunyi kan. Dia kacau dari segi, dia kacau mental lah. Ya, betul. Sebab dia macam ni, tak tahulah kan benda-benda macam ni. Maaf cakap tak tahulah benda-benda macam ni kadang-kadang nakkan attention pun sebenarnya lebih kurang kan. Kadang-kadang dia memang tugas dia memang mengganggu umat Nabi Adam kan. Memang lah. So tak tahulah kan. Tapi nampaknya macam tu lah. Memang macam nak attention je lah sebenarnya. Dia as long as ni daripada diri aku sendiri lah. As long kau lawan rasa takut tu, sebenarnya tak ada apa. Dia sebenarnya bila kau takut, kau lagi imaginekan benda lagi banyak sebenarnya. Benda lagi buruk akan berlaku sebenarnya. Dan benda tu kalau betul kalau aku silap dia pun boleh baca kau punya perasaan. Betul kan? Betul. So sebab tu orang cakap jangan takut sangat, jangan berani sangat kan. Betul. At least dia macam ni lah. Macam aku punya style kadang-kadang dekat rumah ni pun ada juga sikit-sikit lah kan, minor-minor. Macam selalunya aku pernah jadi bukan yang paling heavy lah, tapi ada sekali aku kan suka lepak kat luar kadang-kadang sorang-sorang lah kan. Angin tak ada, ribut tak ada, tapi ada tiba satu daun tu dia bergoyang sendiri. Dia macam ni kan. Aku tenung je macam kau buat. Aku tenung je. Tapi aku cakap aku akan lontarkan dialog kat dia. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Kita respect dia. Yes, betul. So benda tu pun sebenarnya dia faham. Bagi ni aku punya POV jangan salah faham kan. Ni bukan fakta. Kalau fakta tu lain cerita. Aku tak boleh sampaikan fakta kan. Tapi benda tu untuk aku respect dia, dan aku harap dia respect aku lah. Dan aku tak kacau dia pun. Dan lama kelamaan daun tu pun slow-slow berhenti lah bergerak. Kau faham tak? Kadang-kadang benda ni kadang-kadang dia nak tunjuk dia punya keberadaan dia. Faham tak? Kan? Dia macam mungkin dia tengok korang ni rasa macam happy sangat. Dan korang ni macam rasa korang je kat sini kan. Abah sini dunia abah. Tapi dalam cerita kau ni ada kemungkinan juga sebab kau cakap kau pada luar. Ada tak sebelum ni berlaku? Sebelum hari tu, sebelum tu ada berlaku? Tak? Ada, memang tak ada. Yang aku rasa mungkin kemungkinan kau bawa dari luar mungkin, aku rasa. Tak tahulah juga. Pukul berapa kau balik? 3 pagi. Ataupun sebenarnya benda tu pun memang ada kat situ. Tapi dia tengok budak ni pula balik pukul 3 pagi ni kan. Dia serang sekali biar tobat sikit kan. Ada macam tu lah kadang-kadang berlaku kan.
Okey. Sebenarnya banyak lagi kalau aku cakap ke banyak lagi. Cuma kita kesutukan masa. Kita tu nak panjang-panjang. Nanti aku penat editor nak edit. Betul. Panas ni. So kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan topik yang apa kita tak pasti. Dan korang pun boleh drop komen korang kat bawah. Apa saja yang korang rasa topik yang nak kita bawakan kan. Yang kita ceritakan, sembang sebagainya. Sebenarnya lebih kepada bukan kita menyampaikan fakta. Tapi kita berbincang, kita bercerita berdasarkan kita punya POV. Kan, pandangan kita sebagainya. Yes, dan harapan lah. Harapan aku dulu. Harapan aku sebagai season ketiga ni lebih berjalan lancar dan lebih fresh sikit dengan adanya co-host baru, alhamdulillah. Dan berharap korang semua boleh follow dan melekat lah topik kita ni kan. Macam kau sini lebih. Okay, so and harap kita semua diperjumpakan lagi di next episode. Okay, betul. Dan tu je. Bye bye. Jumpa lagi di episod yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.